Okay guys, sini aku nak recommend magnetic power bank yang bagi aku magnet dia memang power gila. Okay, so memang tak jatuh sebab dia menggunakan magnetic N56. So dia punya magnetic tu memang kuat. Dan untuk magnetic charging ni dia support sehingga 15 watt. Dan yang best dia ada built-in type C kabel tau kat sini. Okay, so bila kita cucuk dia boleh jadi pemegang kat sini. Dan untuk kabel dia support sehingga 30 watt charging. So kalau untuk iPhone tu memang fast charging kan. Dan ada satu port type C juga kat sini untuk kita charge masuk dan keluar. Dan total output input ni 30 watt. So dan kita boleh charge kat sini dua device rentak. So dan yang best juga bahagian belakang ni dia ada phone stand pula. So apa nak charge sambil tengok movie, tengok Netflix ke, tak ada masalah. So dan kalau apa tengok dia punya size ni memang bagi aku perfect lah. Okay, berat dalam 200 gram macam tu je. Tak besar sangat, tak kecil sangat. So dengan kapasiti 10,000 mAh ni, so kalau kata hampa outdoor satu hari pun nak charge satu ke dua device tak ada masalah. Okay, so guys, wireless magnetic power bank ni daripada Tranio. So dan dia ada 3 pilihan warna lagi. So serius memang aku recommend sangat. So hampa boleh tengok review juga. Sangat-sangat mesra bag lah bagi aku. Okay, so hampa boleh pilih warna sebelum ni sold out. Okay, check dekat link.